Kami suka dengan kata Tuan Azizi Ali, pakar kewangan Malaysia. Emas tu adalah salah satu aset yang diterima di mana-mana aja. Jadi, mun tuan-puan membelinya di sebuah negara yang terpencil di dunia dan boleh jual balik di negara lain di benua yang berbeza. Tambahan lagi, nya juga aset yang mudah alih. Sebagai contoh, masa rakyat Vietnam melarikan diri daripada negara Sidaya selepas perang Vietnam, kebanyakan Sidak tu menyeludup keluar emas dalam bentuk kepingan, shilling dan barang kemas. Itu adalah satu-satunya aset milik Sidak yang mempunyai nilai. Mata wang Sidak dah si berharga di luar Vietnam. Jadi, emas tu sedia untuk ditukarkan untuk menjadi wang tunai. Emas membolehkan Sidak tu memulakan kehidupan yang baru di negara-negara asing. Jadi, kelebihan tu si ada pun untuk pelaburan yang lain, termasuklah mata wang. Bahkan, dolar Amerika Syarikat pun si diterima di banyak tempat. Jadi, dah nampakkah kelebihan emas tu? Nak mula menabung emas, tuan-puan boleh follow kami. Lepas saya isikan detail di back video bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaik.